Dulu dan sekarang. Dulu gaji 1,500, sekarang gaji 10,000. Dulu beli handbag RM50, sekarang handbag branded ribu-riban. Dulu boleh je beli tudung pasar malam, sekarang beli tudung berjenama di butik khas. Dulu beli baju 6 bulan sekali, sekarang beli baju berjenama setiap bulan. Dulu tak pandai sambut birthday, sekarang sambut birthday di restoran mahal. Dulu tak pandai healing-healing ni, sekarang healing me time setiap bulan. Dulu boleh pakai kereta Myvi, sekarang nak pakai kereta mewah. Dulu gaji kecil tak boleh menyimpan, sekarang gaji besar sepatutnya banyak simpanan. Tapi gaji besar nafsu juga besar. Jangan kejar gaya hidup, duit tak boleh bawa mati, tapi kalau tak ada duit rasa nak mati. Sebab itu, ramai yang diberhentikan kerja ambil pilihan bunuh diri sebab hutang dan komitmen yang terlalu banyak. Tak kurang juga ada 17,000 pasangan bercerai disebabkan masalah kewangan semasa PKP. Yang jadi mangsa ialah anak-anak. Tak salah beli barang-barang mahal, tapi yang salahnya kita yang tak ada simpanan at least 12 bulan pendapatan. Hatta simpanan 1,000 pun tak ada. Kenapa kena ada simpanan? Sebab tak ada jaminan kita boleh kerja selamanya. Nak menyimpan tapi boros, tak boleh kawan nafsu berbelanja, banyak hutang, emaslah ubat yang paling mujarab. Dah ramai yang berjaya sihatkan kewangan dengan emas. Nak saya bantu mulakan tabungan emas serendah RM100? Follow dan tekan link di bio saya akan bantu sebaiknya.